Baik. Yang berhormat. Tuan Sri Speaker, saya turut serta kalau dapat dengan izin 361. Saya dah buat keputusan tadi. Standing order. Tuan Sri Speaker, kerana perkara ini penting setelah mendengar apa yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita ikut peraturan, undang-undang yang ada. 361 cukup jelas dari segi perundangan. Saya tak nak bangkit tentang perkara-perkara yang lain kerana ini penting kepada masa depan menghormati perlembagaan negara kita. Pasal mengikut artikel 2 kurungan B Perlembagaan Malaysia, no alterations can be done unless with the consent of the Legislative Assembly. Maknanya Dewan Undangan Negeri Sabah dan juga concurrence, mesti ada concurrence approval from rulers conference yang ada. Walaupun Yang Amat Berhormat dan jelaskan tadi, saya akui, saya hormat. Kita boleh sokong, tak ada masalah. Saya sempurna minta maaf. Cuma, minta maaf sempurna. Oleh kerana ini teknikal, saya mohon. Kalau Yang Berhormat berucap pun kita tak faham pasal ramai yang tak sempat buat persiapan. Oleh yang demikian, saya mencanangkan isu ini dibawa oleh Jawatankuasa Select Committee, bincang, panggil semua mereka yang terlibat. Kemudian Chairman Select Committee bentangkan kalau nak bentangkan. Kebimbangan saya, itu yang saya maksudkan. Kalau tidak, kita takkan habis hari ini. I'm worried about the constitution part of it. I know. Dengan izin, pasal 2.1, when Yang Amat Berhormat sebut tentang kejadian 50-an. Sebab itu saya kata bawa kepada Jawatankuasa Pilihan Khas. Biar mereka teliti secara detail, kemudian presentkan dalam Dewan ini kalau perlu. Okey, kalau tidak tak habis. Akan bangun pula buat sini pula. Okey? Saya minta maaf untuk itu. Sila Perdana Menteri. Ini kelulusan perjanjian